dan nak ingin melihat apa tindakan yang tegas yang diambil oleh kerajaan, khususnya oleh Kementerian Pengangkutan dan JPJ. Dan kita telah pun berbincang, ada pelbagai langkah yang akan diambil. Ada langkah teknikal, langkah menambah baik dari segi teknologi, ada syarat-syarat baru kepada pengusaha-pengusaha yang telah pun diumumkan sebelum ini, seperti pemasangan speed limiter device dan sebagainya. Dan ada banyak lagi langkah yang akan kita umumkan dari masa ke semasa selepas perbincangan yang lanjut untuk kita bagaimana laksanakan. Tetapi semua langkah-langkah ini tidak akan berkesan sekiranya satu perkara tidak diubah, iaitu budaya. Budaya untuk memastikan keselamatan. Safety culture. Ini yang saya nak ingin tegaskan, bahawa Kementerian Pengangkutan akan mengambil pelbagai langkah lagi untuk membudayakan safety culture ini. Ada langkah yang perlu kita ambil secara halus, ada langkah yang kita perlu ambil secara keras. Dan hari ini kita akan menunjukkan satu langkah keras dulu. Apa langkah yang kita ambil? Iaitu, saya rasa tak pernah sebelum ini kita mendedarkan secara terbuka, name them, syarikat-syarikat pengendali kenderaan berat yang ada permit kenderaan berat ini, dan juga syarikat-syarikat pengusaha bas ekspres yang mempunyai longgokan saman tertunggak. Kita bagi sebahagian yang mempunyai paling banyak saman. Walaupun senarai itu panjang, tapi sebagai amaran kepada yang lain, kita hanya mendedarkan sebilangan kecil sahaja angka ini, tetapi yang banyak saman. Biar saya baca dulu kenyataan ini. Kementerian Pengangkutan melalui JPJ hari ini mengumumkan senarai syarikat pengendali kenderaan barangan dan bas ekspres yang mencatatkan jumlah saman tertinggi atas pelbagai kesalahan di bawah Akta 333, Akta 334 dan Akta 715. Pengumuman ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan MOT dan JPJ bagi meningkatkan tahap pematuhan Undang-Undang Jalan Raya serta langkah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Pihak MOT dan JPJ telah mengenal pasti syarikat pengendali kenderaan barangan dan bas ekspres yang mempunyai saman tertunggak seperti berikut. 11 syarikat pengendali kenderaan barangan yang mempunyai lebih 1,000 saman tertunggak dan 17 syarikat pengendali bas ekspres yang mempunyai lebih 200 saman tertunggak. Berdasarkan kepada statistik tersebut, pihak syarikat telah gagal mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan meliputi 5 kesalahan utama, iaitu untuk syarikat pengendali kenderaan barangan, ada kesalahan teknikal seperti brek, tayar tidak mengikut spek, ubah suai kenderaan, tiada lesen memandu, lebih muatan, tiada lesen kenderaan motor atau insurans, dan memandu lebih had laju. Ini 5 top offences ataupun kesalahan mengikut senarai, mengikut urutan. Iaitu paling banyak kesalahan teknikal yang melibatkan syarikat pengendali kenderaan barangan. Untuk syarikat pengendali bas ekspres pula, yang paling banyak kesalahan ialah memandu melebihi had laju. Diikuti kesalahan lalu lintas seperti memandu lorong kanan berterusan, memotong barisan menggunakan telefon bimbit, kesalahan teknikal, tiada lesen memandu dan tiada lesen kenderaan motor insurans. Ini 5 kesalahan tertinggi. Kesemua syarikat ini yang terbabit diberikan tempoh 14 hari dari pengumuman pada hari ini untuk menyelesaikan semua saman yang tertunggak di pejabat JPJ, negeri ataupun cawangan. Kegagalan pihak syarikat berbuat demikian akan disusuli dengan tindakan penguasaan yang lebih tegas, termasuk kenderaan tersebut disenarai hitamkan secara serta-merta. Pihak MOT dan JPJ juga ingin mengingatkan kepada semua syarikat pengendali kenderaan yang lain untuk menyemak dan menyelesaikan saman-saman yang tertunggak. Saya nak katakan kita ada semua senarai syarikat itu. Okay. Senarainya panjang. Tetapi kita buat ini sebagai langkah amaran kepada yang lain. Okay. Kita tak nak mendedarkan semua nama semua syarikat. Yang hanya yang paling serius ini kita dedarkan. Yang lain itu kita bagi amaran supaya mereka perlu membuat sesuatu. Okay. Yang pertamanya untuk
menyemak adakah mereka ada saman-saman tertunggak. Yang kedua yang lebih penting yang kita nak buat melalui pendekatan ini ialah ini adalah pengingatan kepada semua syarikat pengendali supaya mengubah budaya keselamatan dalam syarikat masing-masing. Ini sebagai satu amaran, satu langkah untuk bagi syok kepada mereka, satu pengajaran. Tetapi yang lebih penting adalah mereka kena ubah budaya mereka. Budaya mereka mengendalikan syarikat. Budaya mereka memastikan setiap kenderaan, setiap pemandu itu mesti patuh kepada budaya keselamatan. MOT dan JPJ tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Kerajaan komited untuk memastikan keselamatan jalan raya terus dipertingkatkan dan menyuruh semua pihak agar memainkan peranan masing-masing secara bertanggungjawab. Okay. Ini senarai nama syarikat yang kita telah dedarkan kepada media masing-masing. Ada 11 syarikat untuk bertindak adil dan bertindak secara telus. Ini termasuk GLC. Kalau ada GLC yang ada saman tertunggak, kita tidak akan melindungi juga. Yang top on the list ialah KDEB Waste Management Sdn Bhd. 22,017 saman tertunggak. Diikuti ada syarikat kedua Maniza Mantap Sdn Bhd 5,000. Advance Con Machinery 3,600. WK Transport 3,000 dan seterusnya. Senarai itu saya tak mahu baca satu persatu, ada dalam kenyataan media. Diikuti ada Bus Express juga. Syarikat pengusaha Bus Express, ada 17 syarikat Bus Express ini yang melebihi 200 saman. Yang tertinggi ada 540 saman aktif. Cepat Express Sdn Bhd. Cepat. Ini nama cepat dah. Tapi jangan pandu melebihi had laju. Okay? Kebanyakan saman ini ialah saman had laju. Melebihi had laju. Jadi ada 17 syarikat, ada banyak lagi syarikat yang lain, tapi kita yang ambil cut off point dia 200 saman ke atas. Ini senarai dia. Okay? Dan syarikat kenderaan berat ini lebih serius lagi. Ada begitu banyak, ribuan, yang ada 11 syarikat, lebih 1,000 saman tertunggak. Okay. Banyak kesalahan-kesalahan teknikal, termasuk yang ada pemandu tak ada lesen dan sebagainya. Jadi ini akan disusuli dengan tindakan audit oleh JPJ dan APAD. Okay. Saya tak mahu orang kata bahawa JPJ hanya ambil tindakan selepas kemalangan berlaku. Ini pendekatan kita sekarang, iaitu kita mesti mengambil langkah untuk langkah pencegahan, okay? Supaya kita nak bagi amaran kepada syarikat-syarikat ini, ambil tindakan kepada mereka supaya dan namakan mereka supaya mereka mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum sesuatu tragedi berlaku. Okay? Ini yang kita nak capai melalui pendekatan pada hari ini, yang walaupun memang agak drastik, tak pernah dibuat seperti ini, drastik, tapi ini kerana masyarakat dan rakyat mahukan melihat ada perubahan budaya. Kita tak nak lagi ada tragedi bas yang mengorbankan begitu ramai nyawa. Biarlah tragedi yang melibatkan pelajar-pelajar UPSI sebagai tragedi yang menjadi pengajaran kepada semua, supaya tak berulang lagi. Jadi ini mesti dijadikan sebagai satu pengajaran, sebagai satu amaran kepada semua. Jangan mengambil ringan isu keselamatan. Semua syarikat pengendali, saya pohon kepada mereka, saya rayu kepada mereka, supaya memberikan perhatian yang serius kepada budaya keselamatan. Safety must always come first. Safety must be the top priority of every company, every lorry, every truck, every bus, every cars, and every driver. Setiap pemandu itu mesti dibudayakan dalam kerja mereka. Okay. Ini bukan yang terakhir. Kita akan ada lagi pelbagai langkah yang kita akan ambil, yang kita akan syaratkan kepada pengusaha-pengusaha dan pengendali-pengendali untuk ubah budaya ini.
Untuk ubaya budaya ini bukannya sehari dua kita boleh buat. Kita tahu, kita sedar. Satu perkara yang cukup sukar. Tetapi saya pohon supaya syarikat memberi kerjasama, masyarakat juga bagi kerjasama. Dan saya mengalu-alukan penglibatan masyarakat. Kerana perang kita ini tidak akan berjaya sekiranya tidak ada penglibatan masyarakat. Saya mengalu-alukan orang ramai dan masyarakat juga membantu kita. Bagaimana membantu? Ambil perhatian di atas jalan raya. Mereka juga kena memandu, berhati-hati, berhemah. Pakai tali pinggang. Pada masa yang sama, kalau ada tengok mana-mana lori, mana-mana bas, memandu dengan laju, memandu dengan bahaya, sekarang boleh pakai saja smartphone, ambil gambar, ambil video. Seperti yang berlaku beberapa hari yang lalu, ada satu video viral yang melibatkan sebuah syarikat bas ekspres yang memandu dengan laju, dan selepas dia potong, pemandu itu tunjukkan jari menunjukkan isyarat lucah kepada orang yang mengambil video itu. Jangan ingat video viral itu tak berkesan. Ada orang kata, ini dah kita viral video pun, kita buat aduan kepada JPJ, tak ambil tindakan. Saya tengok video tu saja, terus saya WhatsApp kepada KP JPJ, KP Apad, saya kata ambil tindakan terus. Dan Apad terus menggantung syarikat tersebut. Syarikat tersebut telah pun digantung, akan berkuat kuasa pada awal Julai depan, akan digantung operasi 30 hari. Dan lesen kenderaan tersebut akan dibatalkan. Apabila saya kata gantung, dia bukan gantung satu bas. Semua bas dia akan digantung. Dia tak boleh beroperasi syarikat itu selama 30 hari. Kerana kita ada masuk audit, ada jumpa perkara-perkara lain, ada kesalahan lain yang kita rasa serius dan perlu digantung supaya mereka mengambil tindakan pembetulan. Okay. Jadi itu yang saya nak galakkan orang ramai, terus viralkan mana-mana insiden yang memandu secara bahaya. Kalau you tak nak adu kepada JPJ pun tak apa, viral sudah cukup. Viral kita tengoklah. Viral sudah tentu. Apabila video viral ni tentu akan sampai kepada kita. Kita akan mengambil tindakan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang sahih. Tetapi nasihat saya, apabila ambil video itu, kenalah ambil nombor pendaftaran tu. Jangan kadang-kadang ambil itu video tu ataupun you viral video tu tak nampak nombor pendaftaran. Kalau tak nampak nombor pendaftaran, kita tak tahu kenderaan tu di Malaysia atau tidak. Kadang-kadang ada video viral, dia tengok kenderaan tu raju dan sebagainya, tapi kes itu tak berlaku di Malaysia. Kadang-kadang tempat lain, negara lain. Nak ambil tindakan macam mana? Jadi, saya pohon kalau yang ambil video tu, adalah di banyak angle, ambil nombor pendaftaran dia. Kalau ada nama syarikat, ambil nama syarikat tu, dan tunjukkan dekat mana, lokasi mana, tarikh mana, masa bila dan sebagainya. Itu akan banyak membantu kita. Dan apabila kita menerima video seperti itu, bukti seperti itu, kita bukan tak buat siasatan. JPJ akan buat siasatan. Apad akan buat siasatan. Pertamanya kita akan minta syarikat tu bagi GPS kepada kita. Betul ke lokasi itu kat sana hari itu? Okay. Dia punya had laju berapa? Dia pandu berapa jauh laju pada ketika itu? Siapa pemandu dia? Semua itu akan disiasat. Apabila dibuktikan bahawa mereka melanggar kesalahan, tindakan serta-merta akan diambil. Okay. Ini janji kita kepada semua orang ramai. Okey? Ada soalan? Cukup lah. Apologies for asking you. So from my observation, not just corporate vehicles, citizens driving cars and motorcycles are also not following road safety on a daily basis, such as speeding. So do we have any plans on changing the normal citizen road safety budaya? Because you mentioned it is important to change the budaya. As I said, everyone must change. Everyone must drive safely. But of course, right now we have to focus segment by segment. Okay, we cannot talk about everything in a day. Have to be segment by segment. Right now, our segment is public transportation because that is the concern of many people about heavy vehicles, about express buses, because the risk is higher. Firstly, it's a heavy vehicle. For express bus, they are carrying 30-40 people at one time. So that's why we are focusing on that. Doesn't mean that we are not focusing on others. The cars, passenger cars, motorcycles are all important. Motorcycles is another key factors of fatal accident, which we will focus on other measures.
For car, of course, we are also going to enforce our arrest seatbelt for passengers. That is another important, which I do not want to divert the attention today. Let's focus on this one first. I will meet the press more often. Thank you, sir. Yang untuk yang apa lori yang ada 11, yang bas ada 17 tu. Kalau dia tak bayar saman tu dia akan digantung ke apa ke macam Ya, seperti yang tadi dikatakan, kita bagi mereka 14 hari. Kalau mereka tak yang pertamanya kita nak dia melangsaikan bayar saman-saman itu. full semua. Ya. 14 hari. Okey. Mengapa kita buat begitu? Sebab apabila dia bayar saman, ini dia rasa sakit. Dia rasa ada dia rasa tertekan. Ini dari segi kewangan beban kewangan. Dia kena bayar, syarikat kena bayar. Tetapi saya kata, bayar itu ialah untuk pengajaran. Pengajaran supaya anda, syarikat itu, ubah budaya. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Ambil mitigasi, ambil langkah mitigasi. Change the road culture, change the safety culture. Okay? Jadi, tindakan susulan akan diambil oleh pihak JPJ. Yang pertamanya, kita bagi dia 14 hari. Langsaikan saman dulu. Okay? Lepas itu, kita akan masuk dan kita ambil ini bukan saja langkah untuk kita hukum. Kita nak membantu dia. Okay? Nak membantu dia. Bersama-sama. Audit. Kita boleh bagi nasihat macam mana nak ubah, macam mana nak bantu, macam mana nak lesenkan pemandu, macam mana nak melatih pemandu dengan lebih baik dan sebagainya. Semua itu juga akan dibuat. Jadi itu satu ekosistem, satu budaya yang kita ambil tanggungjawab. Kita bukan duduk sini hukum saja. Tidak. Kita akan bersama-sama handhold mereka untuk bantu mereka dan lihat apa keperluan mereka untuk mereka ubah. Sebab syarikat pengendali ini macam-macam alasan. Dia kata pemandu tak cukup, pemandu tak terlatih, ini pemandu yang dapat lesen E tak ramai dan sebagainya. Macam-macam alasan. Jadi kita akan bantu bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Tapi salah tetap salah lah. Ada saman dia kena bayar. Adakah saman tu akan bagi diskaun ataupun harga yang Seperti kadar sedia ada. Okay? Sebab ada kadar yang sekarang ini ada diskaun. Kalau ada diskaun punya kadar, dia ikut bayar ikut kadar sedia ada. Tapi kalau untuk pemandu yang ada rekod tu macam mana? Yang dia dah kerja, contoh dia kerja beberapa syarikat tapi dia pindah-pindah tapi dia tetap ada rekod, dia masih boleh. Ya, sekarang hari ini kita fokus kepada syarikat pengendali. Bukan pemandu kita tak ada rekod. Pemandu pun kita ada rekod. Okey. Cuma saya tak nak terlalu orang kata kita personal, kita namakan individu. Individu kita tahu. Okey. Jadi kita juga akan bagi tahu kepada syarikat-syarikat pengendali ini, pemandu-pemandu mereka yang ada masalah, yang ada saman tertunggak dan sebagainya, supaya ambil langkah mitigasi. Ada kes-kes yang kalau serius kita akan gantung. Dan saya telah bagi mandat kepada ketua pengarah dan kita telah buat siasatan dan juga buat penyelidikan dalam Akta JPJ, Akta 333 diberikan kuasa kepada ketua pengarah JPJ untuk menggantung lesen PSV dan GDL mereka sekiranya mereka didapati melanggar apa-apa kesalahan. Dia boleh gantung serta-merta. Tak perlu tunggu mahkamah. Okay? Yang lesen memandu tu kena tunggu keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah biasanya ambil bertahun-tahun. Tapi seperti dalam kes pemandu bas, pemandu lori dan sebagainya, kalau mereka didapati terlibat dalam kemalangan, KP ada kuasa untuk menggantung lesen mereka sementara. Since jumlah saman ni kan dia ada yang sampai 20,000 ni kan. So after this ada tak mungkin plan daripada kerajaan mungkin after certain amount of jumlah saman tu dia akan terus gantung syarikat-syarikat. Kita akan lihat langkah-langkah seterusnya, okey. Sebab langkah-langkah ini dia bukannya statik. Dia dinamik, okey. Dan seperti pendekatan hari ini dia memang tak pernah dibuat sebelum ini. Jadi saya dah minta JPJ kita review macam mana kaedah yang lebih berkesan. Kalau macam ini pun tak berkesan, kita kena fikirlah apa yang lebih berkesan lagi, apa yang lebih keras lagi. Jadi saya kira langkah macam ini dah cukup keras kan. Dah agak keras lah. Ini dah secara terbuka buat pengumuman secara terbuka seperti ini. Dan saya akan bincang terus dengan JPJ sama ada kita akan buat secara berkala
seperti ini, katakan ada lagi syarikat-syarikat yang degil, kita akan buat secara berkala lah. Ini bukan one off. Okey.